Ni kereta ni memang dah lama pakai, tapi biasalah siapa pakai ni orang tahu lah. Minyak kuat. Betul lah. Minyak kuat. Lepas tu nampak benda ni, ni macam member aku tunjuk ni. Cakap, okey lah. Cubalah satu. Tu yang order satu. Order satu pakai kat sini. Bila pakai kat sini, terasa lah. Dia punya different dia. Satu, pick up dia. Wah, pick up dia cantik. Macam masa mula-mula beli dulu tau. Macam baru lah kita dia. Macam baru. Ni best ni. Lepas tu, bila sampai 2-3 hari, minyak dia boleh tahan juga. Sip jugalah. Sip juga minyak dia ni. Kira, tak rugi beli. Tak rugi beli ni. Lepas tu, pakai dekat Estima nak kena pakai yang Max tu kan. Mahal sikit. Cakap tak apalah. Try je beli. Beli pakai, sedap. Memang orang kata berbaloi lah. Pick up dia pergi, minyak safe. Lepas tu tukar dah guna ni. Pasal ada highlight satu. Highlight makcik gua pakai. So tukar sini. Siap tukar sini. Yang lain tak boleh jadi lah aku cakap. Kena cari satu lagi. Itu yang aku cakap, nak cari satu lagi tu. Tapi memang betul lah. Memang kalau beli berbaloi lah. Tak rugi. Tak rugi lah tak beli. rugi kalau beli. Pasal aku rasa kalau kau pakai dalam sebulan, 2 bulan kau dah dapat balik modal lah. Betul. Dah dapat balik modal lah. Dari segi minyak apa semua safe. Minyak safe. Yang paling best tu kita punya pick up lah kan. Kalau kata orang muda ni kereta minyak kuat tak apa. Janji dia punya performance. Tapi yang ni performance dapat minyak pun safe. Mana nak cari? Yang ni manual? Mana manual? Betul. Orang tua. Orang tua. Betul lah. Kita orang dulu, orang muda-muda dulu. Dulu. Kalau kereta macam ni, pakai auto orang ketawa lah. Berapa orang nak masuk? Jom. Dia 2 lagi kat belakang. Ada seorang boleh belakang. Tunggu. Sekejap aku. Tolak tepi tu. Boleh je. Ni. Okey lah. Boleh lah. Duduk. Seorang duduk belakang. Ni. Starting pun sedap. Mari pakai. Ni sekejap ni. Ni? Ni pakai Voltex. Ini yang biasa lah. Yang biasa kan. Yang kereta biasa ni tu. 1.6 tahun 2009. 2009. Yang abang rasa macam minyak tu, abang bawa jauh ke ataupun memang abang tengok beli mileage ke? Dia selalu kereta ni kalau RM50 tu seminggu je. Seminggu je. Ini dah lepas dapatlah extra 2-3 hari. Exactly berapa safe aku tak tahulah. Tapi memang safe lah. Memang safe lah. Dulu kalau kita nak tekan ni dia lambat ni. Pak dia dah pergi pak. Kalau tak sebelum ni? Sebelum ni dia orang tua. Orang tua. Kereta pun kereta lama kan? Kereta lama. Tapi itulah. Bila dah dapat benda ni, lepas tu shock dia tu dah dapat. Tak pakai lah kita lain, pakai kereta ni je. Macam muda balik lah. Kereta ni memang daily driving lah? Sekarang ni memang daily driving. Dari segi gearbox macam mana? Gearbox ke apa ke? Gear, so far kereta ni gear tak ada masalah. Tapi dengan adanya benda ni, rasanya kita feel better lah. Kita rasa lagi sedap daripada dulu. Pasal yang tu, bila kereta saya bawa dulu, dengan saya bawa sekarang, kita rasa dia different. Yalah. Kalau orang lain bawa, maybe dia tak tahulah. Kan? Macam saya memang kereta saya tahu. Betul lah. So macam sebelum ni lah kan, abang sebelum beli Voltex ni lah, dia sluggish. Dia nak pergi tu nampak macam ni. Sebelum ni lah? Sebelum. Bila dah pasang aku tekan. Alah, kacau lah kereta ni. Dia nak pergi awak. Dulu mana nak macam ni? Tak nak dia. Dia nak masuk. Tak nak dia. Nak masuk susah.